Yang susah dan memenatkan tu, dia akan pergi. Dia sekejap je. So, saya kadang-kadang penat kan. Kami dipertemukan dengan pelajar-pelajar yang mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Di sebalik setiap ilmu, ada insan yang tak pernah jemu mengajar. Kadang penat, kadang garang, tapi semuanya demi melihat anak murid berjaya. Kau jangan selalu pelik-pelik. Tak strict lagi. Boleh. Saya harus salam dulu nggak nih? Nanti. Ustaz kena bagi nama. Dah boleh cakap dah? Macam mana Ustaz nak tahu kamu dah rekod belum? Saya dah rakam. Tengah ni? So saya tinggal kat sana. Tapi kamu kelihatan di situ. Kamu kelihatan kamera enggak? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairuddin bin Hasanuddin. Boleh panggil dengan di sini Ustaz Hairuddin, guru kelas Ibnu Omar. Nama Ustaz Rusdi Syami bin Muhammad Rasul. Ustaz mengajar dekat kelas Ibnu Majah. Saya Ustaz Abdul Hakim bin Ridwan yang mengajar kelas Ibnu Jarir At-Tabari. Nama saya Ustaz Muzir Uzair bin Syamsul Bahar, merupakan guru kelas Ibnu Abbas di Ma'had Tahfiz Darul Hafizin. Saya Ustaz Abdul Muhammad bin Zainal, merupakan tenaga pengajar Ma'had Tahfiz Darul Hafizin dan guru kelas kepada kelas Ibnu Qayyim. Perkenalkan, nama saya Ustaz Syukron. Saya mengajar di kelas Ibnu Zubair. Ustaz dua-dua. So Ustaz tim mana? Satu je Ustaz. Aish, asal kopi ketil kopi lah kopi. Tim teh. Ustaz, malam Ustaz suka minum kopi, pagi Ustaz suka minum teh. So Ustaz tim mana? Kopi lah, kopi. Saya suka teh. Tim teh. Tim teh. Tak suka kopi. Teh. Makanan yang sedap kat sekolah ni ayam lemak kuning lah. Asal lemak. Asal lemak. Wih, dah jelas lah, dah sayang butter lah. Tak ada lagi yang lain. Ayam buttermilk. Asal lemak. Yang pertama buttermilk. Yang kedua nasi lemak. Ya. Ada dua je Ustaz. Ustaz yang masak? Kalau nak cakap makanan sendiri sedap, tak niat kan. Ustaz suka makan, tak ada lah sini. So masakan Ustaz semua sedap lah. Masakan Ustaz semua sedap. Okay. So favorite Ustaz semua masakan Ustaz. Masakan Ustaz lah. Kat sini. Ustaz rasa Ustaz jadi apa? Mutawif. Mungkin jadi businessman lah. Guru juga. Cikgu subjek apa Ustaz? Subjek apa? Matematik, English. Menjadi seorang imam. Ustaz nak jadi polis lah. Jadi polis, jadi imam. Saya ingin menjadi guru. Kat pelajar yang paling Ustaz suka ialah selalu membantu Ustaz dan selalu ringan tulang lah. Apabila pelajar, bila dia buat silap, dia terus minta maaf. Maksudnya dia mengakui akan kesilapan tersebut tanpa kita suruh dia datang minta maaf, tanpa kita minta penjelasan. Dia sendiri datang. Pandai bawa diri.
berdikari. Dia tak anggap Ustaz semata-mata sebagai guru saja. Bahkan dia rasakan Ustaz ni sebagai keluarga dia. Bila mana pelajar yang menganggap Ustaz macam tu, Ustaz rasa senang. Kita boleh akrab. Mana-mana salah silap, kita boleh saling nasihat. Mana-mana pahit manis, kita boleh saling kongsi rasa. Ustaz suka bila dia ni memasukkan diri dia ke dalam situasi. Maksudnya korang tahu kan, Ustaz bukan jenis yang macam garang setiap masa kan. Kadang-kadang Ustaz boleh bergurau-gurau sendiri. Tapi ada satu part Ustaz kena garang. So dia boleh faham situasi-situasi macam tu. Ustaz suka belajar macam tu. Take one. Bila mana nak memastikan seseorang pelajar itu sentiasa istiqamah dengan Al-Quran. Apabila ibu bapa kurang satu hati dengan guru. Sebabnya mana-mana anak-anak yang kurang berakhlak, kurang didikan, jika tanpa sokongan ibu bapa untuk saling bantu didik tarbiyah anak, anak-anak tu boleh hancur. Mudah saja. Simple je. Balik pada cuti ataupun anak baru masuk tahfiz sebulan 2 bulan, bila balik ke rumah, ada tak diterapkan macam mana ditahfiz ke rumah? Ada tak? Kenapa tak ada contoh? Yelah, takkan nak buat kelas apa semua. Tidak. Setidaknya macam mana agama ni dekat rumah tu. Cabaran untuk sabar. Sabar dalam mendidik. Sebab setiap pelajar ada kemampuan masing-masing. Tak ada pelajar yang sama. Ada pelajar yang di atas, ada pelajar yang di bawah. Jadi baik ke kurang ke pelajar tu semua memerlukan kepada kesabaran. Kami dipertemukan dengan pelajar-pelajar yang mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Ada pelajar yang dia ini cepat menghafal. Ada pelajar yang dia ini susah menghafal. Ada pelajar yang dia ini malas untuk mengaji. Cabaran terbesar ialah membentuk dari segi akhlak dan juga dari segi disiplin lah. Nampak budak tu lemah semangat lah. Lemah semangat, betul dia macam ada masalah. Tu Ustaz rasa macam beban lah. Sebab bukan dia beban apa, Ustaz tak apa, Ustaz sedih lah bila macam tu. Ustaz rasa macam masalah dia adalah masalah Ustaz juga. Bila tengok anak murid mula berubah disebabkan Al-Quran. Yang susah dan memenatkan tu, dia akan pergi. Dia sekejap je. Jadi teruskan. Sebab apa yang kita buat ni adalah satu perkara yang baik, yang memberi manfaat kepada manusia. Dan kami sebagai guru tahfiz, saya juga berpedoman dengan hadis, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri khairi fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi ketika kami mengajar Al-Quran, terus kemudian ada pelajar kami yang berjaya, terus kemudian pelajar tersebut mengajarkan kepada murid-muridnya dan muridnya mengajarkan kembali kepada murid-muridnya, maka kami sebagai guru tahfiz juga akan mendapatkan amal jariah dari murid-murid tersebut. Maka itulah salah satu pedoman saya. Walaupun penat, saya terus istiqomah mengajar di dalam bidang tahfiz karena ini ada amal jariahnya. Sekiranya ramai guru-guru, ustaz-ustaz, tenaga pengajar, para pendakwah penat, tak teruskan dah untuk usaha dalam dakwah ni, maka yang kita bimbang maksiat akan terus bertebaran ke seluruh dunia. Oleh kerana itulah sedikit sebagai guru, jika rasa susah hati, rasa penat, kita fikir-fikirkanlah, kita susah penat ni kat dunia sementara je. InsyaAllah nilai ni kat akhirat nantilah. Ustaz balik rumah, Ustaz jumpa mak Ustaz. Ustaz sekarang kat rumah Ustaz ada mak Ustaz dia kan. Ustaz kalau Ustaz balik, Ustaz akan cerita apa yang masalah pelajar-pelajar Ustaz dekat mak Ustaz. Ustaz kadang-kadang penat kan. So kadang-kadang Ustaz untuk meluahkan perasaan Ustaz, kalau kau nampak Ustaz minggu ni Ustaz balik, maksudnya Ustaz penat lah tu. Ustaz akan jumpa mak Ustaz, Ustaz akan makan masakan dia. Bersembang dengan dia 10 minit je dah buatkan Ustaz rasa tenang dah.
terima kasih yang tidak terhingga. Semoga Allah membalas segala jasa yang telah dicurahkan dengan ganjaran yang tidak bertepi, dengan ganjaran yang tidak ada penghabisan. Terima kasih sebab tidak pernah putus asa mendidik saya. Kalau hari ini saya mampu mengajar orang lain, semuanya bermula daripada seorang guru yang sabar, yang kuat, yang penuh dengan hikmah, sentiasa berdoa kepada anak-anak murid sehinggalah seorang anak murid itu berjaya. Terima kasih lah kepada Ustaz Fahim, Ustaz Hakim kan. Dua-dua ni adalah jadi penguat Ustaz masa Ustaz nak syahadah dulu kan. Ustaz membesar kat sini. Jadi apa yang Ustaz dapat kat sini, apa yang ilmu-ilmu yang Ustaz Fahim, Ustaz Hakim sampaikan dah membentuk diri Ustaz yang sekarang. Sebab Ustaz rasa guru idola Ustaz adalah Ustaz Hakim dengan Ustaz Fahim. Ustaz langsung pegang tangan dia. Jangan macam ni. Ustaz cakap, terima kasih Ustaz. Apa tu, mengajar saya, didik saya. Nakal-nakal saya, degil-degil saya, Ustaz masih sudi untuk bantu didik saya. Apa lagi yang Ustaz cakap, Ustaz tak ingat dah. Aku nangis kat sini kan. Waktu kali tamu Ustaz jadi guru pun, Ustaz dah mula mengajar kitab, Ustaz call terus guru kelas Ustaz yang dulu. Ustaz call, Ustaz cakap, terima kasih Ustaz. Apa tu, bantu mengajar kami. Sekarang saya dah mula dah mengajar kitab dengan anak-anak ni. Mohon Ustaz doakan saya, maafkan saya. Kurang macam tu lah. Kalau guru saya ada berada di sini, yang pertama saya ucapkan yaitu saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru-guru saya yang telah sabar mendidik saya, membina akhlak saya, memberi ilmu kepada saya. Saya ingin mengucapkan berterima kasih banyak-banyak. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jadi, kalaulah tidak karena guruku, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Saya nasihat Ustaz kepada semua pelajar, jagalah solat, hormatilah ibu bapa dan guru-guru, serta jangan pernah tinggalkan Al-Quran di dalam kehidupan. Pertama sekali, pelajar kena tanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran, kerana bila adanya cinta akan datang dia setia. Setia terhadap Al-Quran ni adalah mengulang, dan cinta kepada Al-Quran ni bermula daripada hati. Sekiranya seorang pelajar itu cinta akan Al-Quran, ke mana sahaja dia pergi dia akan mengulang dan dia tak akan tinggalkan Al-Quran. Kerana Al-Quran, sesiapa yang menjaganya, Al-Quran tidak akan pernah tinggalkan kita. Bahkan di alam sana nanti, Al-Quran akan membimbing kita sehinggalah ke pintu syurga. Jaga solat, jangan tinggal mengulang baca Quran. Hormat kepada orang tua. Ingatlah asal usul korang dan jangan tinggal solat. Itu je. Jangan tinggal solat, jangan lupa yang korang pernah belajar tahfiz. Nasihat saya yang pertama yaitu jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Terus yang kedua, jangan sampai kita ini meninggalkan sholat. Terutama sholat 5 waktu, lebih lagi selalu berjamaah di masjid. Karena di dalam ayat Al-Quran dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka bagaimana kita jaga sholat kita dengan harapan sholat kita ini mampu mencegah kita di luar sana dari perbuatan keji dan mungkar. Terus yang ketiga, bagaimana pesan saya kepada pelajar-pelajar yang nak keluar, yaitu jaga pergaulan. Karena dikatakan di dalam sebuah ungkapan, ad-dinu ala dini khalilihi. Jadi agama itu menurut temannya. Kalau temannya baik, maka insya Allah dia akan menjadi baik. Tapi kalau sebaliknya temannya buruk, maka insya Allah dia akan mudah menjadi buruk. Beginilah
kita kena fahami makna hidup kita ni. Kita kena setialah dengan Al-Quran. Al-Quran ni bukan semata-mata lembaran, bukan semata-mata layan. Ia adalah kalam cinta dari Tuhan. Ya Allah dah bagi kat kita lama dah, lebih 1400 tahun. Janganlah baca Al-Quran semata-mata baca Al-Quran, tapi hayatilah dengan makna-makna indah dalam Al-Quran. Kerana yang kita baca itu adalah mesej dari Tuhan. Apa guna kalau kita kata berkali-kali kalau kita masih tak faham apa yang Allah nak sampaikan. Jadi untuk nasihat yang Ustaz nak kongsikan sangat-sangat, untuk simpan sampailah ke mati, marilah kita setia dengan Al-Quran sampai kita mati. Sebab di antara amalan yang sudi menjadi kita punya peneman di dalam kubur nanti adalah Al-Quran. Itu pun jika kita kat dunia ni setia dengan Al-Quran. Jadi kita boleh fahamlah, kalau kita tak berapa setia dengan Al-Quran kat dunia ni, bagaimana kita boleh mengharapkan atau nakkan sangat Al-Quran tu sudi menjadi kita punya peneman dekat alam sana nanti. Jadi marilah sama-sama kita setia dengan Al-Quran. Bukannya sekadar baca, tapi fahami makna. Bukan hanya sekadar khatam, tapi kita hadam.